Hello guys, welcome back to our education video. So macam yang korang tahu, news CPI hari ni kita menang guys. Okay, kita menang. Alright, so Easy just nak share sedikit sebanyak tentang reason kenapa Easy ambil sell. Alright, so first of all, korang dah nampak dah Easy ada tanda satu trend line dekat sini. Okay, dekat sini ada satu trend line yang dah break out dekat sini. Alright, disertakan pula dengan pergerakan drop base drop. Alright, drop base drop kita ada DBD. Alright, so 1, 2. So ada 2 reason dah. And then kalau korang tengok dekat sini kita ada satu, bukan satu, banyak. Okay, dekat sini pun ada banyak. Right, support yang dah dipecahkan dekat sini. Alright, dekat sini nampak tak? Ni dia close dekat bawah ni. Automatic semua ni dah close, dah pecah. And then waktu news tadi apa yang Easy buat adalah Easy entry dekat dalam zone ni. Dekat sini lah kita entry tadi guys. Easy aja untuk sell. Alright, dan gold junam bro, gold junam. Lepas tu bukan setakat situ je kita ambil. Alright, Easy siap payung lagi banyak kali setup sell. Dia masuk sini, dia junam. Dia pacak lagi sini, kita sell lagi, dia junam lagi. Alright, dia naik lagi sini, dekat sini pun Easy ajak untuk sell, junam lagi. Reason dia simple je guys. Okay, kat sini kalau korang tengok ada satu fresh breakout, betul? Salah. Okay, kat sini ada satu support and dah breakout. Okay, automatic kalau price tu buat pullback, okay, ni price tu buat pullback, sell lah bro. Kan dah junam barang tu. Simple je, simple. Malam ni memang Easy nampak hanya pergerakan untuk sell saja. Walaupun memang ada juga dekat sini dia naik tinggi, tapi Easy hanya fokus kepada sell position sahaja. Alright, so guys, settle for today, settle for tonight. Alright, hari ni kita manis-manis, kita tidur dengan senyuman, kita semua memang padu. Alright, so congratulations guys. Good night. Salam to the fullest potential.